Jauh tak menung pergi ke apa tu? Aku tinggal sama kanak-kanak dulu. Lagi-lagi nak sambut Aidilfitri. Kenangan apa yang paling mengambil memori kau tu? Kalau raya hari Sabtu, petang Jumaat, lepas kerja, ayah aku dah bertolak balik ke kampung. Kampung kau kat mana? Kat Negeri Sembilan. Oh, biasanya sebelum beraya, family aku mantai dulu. Mantai tu apa? Mantai tu persiapan sebelum raya. Contohnya, anyam ketupat. Subhanallah, bestnya. Yang perempuan anyam ketupat. Yang lelaki tolong rebuskan. Waktu raya, kau buat lemang berapa batang? Keluarga aku boleh tak ramai. Selalu sekali buat lebih 10 batang. Walaupun puasa, masa buat tu seronok. Tak letih pun. Betul tu, aku setuju. Pasal langsir pun rutin biasa sebelum raya ni. Petang-petang, adik-beradik lelaki saya pun pula nak pasang pelita. Malam, tinggal nak nyalakan api je. Wah, meriahlah kawasan rumah kau tu. Itu belum meriah lagi. Lagi meriah lepas solat raya. Boleh beraya dengan kawan-kawan dan sepupu sepapat. Pergi ke rumah jiran-jiran. Semua rumah jiran kita orang pergi. Haa kan? Poket kenyang, poket pun tebal. Hahaha. Tapi, tu dulu. Sekarang, semuanya dah berubah. Betul tu. Syukurlah. Kita dapat juga merasakan kenangan indah dulu-dulu. Biar masa berubah. Jangan kita berubah hati dengan satu sama lain. Dah lah tu, jomlah kita balik. Kerja pun dah selesai. Jomlah.